Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aiman Farhan bin Wan Harun akan membentangkan projek tahun akhir saya. Tajuk kajian saya ialah keberkesanan pengaplikasian gamifikasi dalam pembelajaran terhadap pencapaian mahasiswa-mahasiswi untuk mata pelajaran ekonomi. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan, motivasi dan pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan JIMKIT. Yang kedua, mengenal pasti tahap pencapaian mahasiswa dalam mata pelajaran ekonomi sebelum dan selepas penggunaan JIMKIT. Dan yang ketiga, menentukan hubungan di antara kesediaan, motivasi dan pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan JIMKIT. Berdasarkan objektif kajian ini, terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap kesediaan, motivasi dan pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan JIMKIT? Yang kedua, apakah tahap pencapaian mahasiswa dalam mata pelajaran ekonomi sebelum dan selepas penggunaan JIMKIT? Dan yang ketiga, apakah hubungan di antara kesediaan, motivasi dan pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan JIMKIT? Seterusnya, untuk bahagian kerangka konsep, terdapat 2 teori yang telah dikenal pasti dan akan digunakan dalam kajian ini. Yang pertama iaitu teori sosial budaya Vygotsky, yang mana teori ini menekankan bahawa pembelajaran berlaku secara berkesan melalui interaksi sosial, bimbingan iaitu scaffolding dan pengalaman dalam zon perkembangan proksimal ZPD. Teori yang kedua iaitu teori kognitif pembelajaran multimedia Meyer, yang mana teori ini menjelaskan bagaimana pelajar belajar lebih baik daripada bahan pembelajaran yang menggabungkan perkataan dan gambar berbanding perkataan sahaja. Bahagian terakhir iaitu metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian, pengkaji telah menggunakan reka bentuk kuantitatif yang mana data diperoleh melalui tinjauan iaitu menggunakan borang soal selidik. Sampel kajian untuk kajian ini pula ialah mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang mengambil subjek prinsip ekonomi. Dan terakhir, untuk teknik sampel yang mana pengkaji menggunakan teknik persampelan bertujuan atau purposive sampling, yang mana penyelidik memilih individu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berkaitan dengan objektif kajian. Sekian, terima kasih.